Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya, Cik Mak CMZ. Okey, hari ni saya turun memancing lagi di spot berdekatan dengan rumah saya. Lah, ini musim sekarang ni ayak keruh lagi lah. Ni bulan 11. Hari ni 10 bulan 11. Ayak duk keruh lagi. Tapi orang kata musim bulan 11 ni, bulan 12 ni patin makan. Kalau ayak keruh ni orang kata ikan yang bermisai ni, ikan yang tak ada sisik ni ramah kan. Saya cubalah, tapi nak dijadikan cerita hari ni, saya lupa bawa GoPro. Saya record guna handphone je lah. Saya record gambar-gambar ikan dah lah. Hari ni saya turun 3 rod. 1, 2. Sini saya letak 1. Okey, guna umpan buah hara. Ayak keruh ni saya target buah hara ataupun sawit lah. Tapi sawit saya tak bawa hari ni. Saya cuma guna umpan buah hara. Okay, nanti saya adik lah. Saya first time try kat sini. Sebab selalu tempat yang saya duduk mengai bawah tu, nak masuk dengan motor sangkut. Sebab bawah ni lepas banjir, air nak tinggi. So susah sikit lah. Saya parking sini mudah. Rapat sikit dengan sungai, tak kena jalan jauh. Okay, nanti saya adik lah kalau ada hasil. Tapi saya tak ada. Saya cuma record waktu saya dapat ikan je lah. Sebab saya tak ada GoPro. Saya guna kamera je, kamera telefon. Okey, nanti saya adik. Okey, ikan pertama hari ni ikan bau kuning. Anggaran saya dalam 600-700 gram ada kot. Saiz padu kat ni. Taklah besar macam selalu dapat, tapi saiz ni sedap lah. Saya tak pasti nampak tak. Okey, saiz ni sedap makan ni. Okey, saya cuma record gambar ikan je lah kalau strike. Okey, nanti saya adik gang. Ayak duk keruh, ayak duk turun sampah, duk turun. Mungkin ada hujan belah atas. Okey, nanti saya adik gang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni alhamdulillah strike patin. Saya boleh tahan. Tapi hari ni nak jadikan cerita, GoPro saya lupa bawa. Saya ingat duk simpan dalam beg kamera, tapi cek tadi tengok tak ada. Ini ikan kedua lah. Yang pertama tadi boleh bang dalam setengah kilo dah. Itu balingan yang pertama tadi. Saya rasa tak sampai 30 minit dia tarik lah bang. Ni patin ni saya nak balik dah. Ni hampir pukul 2 lah. Kata apa, memang saya target lah pukul 2 saya nak balik lah. Alhamdulillah dapat juga patin saiz 5-6 kilo ada ni. Alhamdulillah. Tahun ni patin ketiga lah. Umpan buah hara. Saya pun nak balik dah. Dapat patin jadi memang saya nak kara dah. Saya target dalam pukul 2 nak balik dah. Okey, hasil hari ni 2 ekor patin. Alhamdulillah. Ni memang target utama lah, patin dengan bau ni. Kalau umpan buah hara ni yang biasa saya boleh, saya pun baru main yang buah hara ni tahun ni ya. Patin dengan bau lah. Ikan-ikan lain macam lampam, kaloi tak bisa dapat lagi buah hara. Kaloi dia biasa boleh dengan umpan sawit. Okey, saya mudah kemas-kemas dah. Okey, pun macam nak hujan belah sana. Tang ni nak pergi ambil anak sekolah pula. Balik-balik rehat dulu. Okey gang, terima kasih yang singgah video saya. Ni short video lah, daripada tak ada video langsung. Sebab tak bawa GoPro, saya record lah. Record hasil 2 ekor umpan buah hara. Okey, terima kasih sahabat-sahabat yang duk singgah kat channel saya. Yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih geng. Nanti balik rumah saya adik lah berapa berat ikan ni. Saya rasa dalam 6 kilo lebih ada ni. Okey, nanti saya adik dah. Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey geng, patin 5,5 kilo. Dalam 5,5 kilo lah patin. Baru sekali saya timbang pula.
Bau hampir sekilo geng. Saya ingat dalam 600 gram 700 gram je. Sekilo. Ngangam sekilo. Bang patin 5,5 kilo. Bang 1 kilo. Alhamdulillah rezeki hari ni. Tengok pokok tin. Habis nak semak samun. Sebelum ni saya dah settle kebun kat belakang tu. Tu yang tak ada nak mengai. Settle kebun. Ni baru start mengai. Ni nak kena stok sat. Settle pokok tin ni pula. Okey kan. Terima kasih tengok video ni. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.